Salam sejahtera. Saya Wan Zakaria, pengasas Bizarra. Pada hari ini saya ingin bercakap tentang bagaimana saya meningkatkan keyakinan diri saya dalam menepuhi hari-hari saya di Bizarra. Keyakinan diri bermaksud percaya pada diri sendiri walaupun saat keadaan terasa sukar, walaupun orang lain melaluimu. Dan walaupun rasa takut masih tersisa, ia bukan tentang menjadi sempurna. Ia tentang berani mencuba, berani belajar dan sedar bahawa pandanganmu juga bermakna. Jangan bandingkan dirimu dengan orang lain. Kamu mempunyai keunikan, kamu mempunyai keistimewaan tersendiri. Tiada siapa yang boleh meniru untuk menjadi dirimu. Kita tidak dilahirkan dengan keyakinan di dalam diri. Ia dibina sedikit demi sedikit, hari demi hari. Jadi, bersuaralah. Ambil peluang, terus mencuba dan jangan mengalah. Kerana semakin kamu percaya pada diri sendiri, semakin kamu akan melihat betapa kuatnya dirimu yang sebenar.